aku nak tengok lah pokok-pokok ni siapa yang bakar dengan pokok-pokok ni kan. Tu geng. Bakar pokok. Tengok pokok apa aku tengok atas. Oh ni. Dia pokok orang panggil pokok bunga cica ni geng. Ni, hampa jangan bakar main-main ni. Orang kampung ni cukup suka pokok ni. Sebab apa tau? Sebab ni bunga dia ni tengok apa. Bunga cica ni orang kampung tahulah kan. Memang orang bukan apa tak tahu. Bunga cica ni dia orang nak buat pewarna untuk kuih lopes. Kuih lopes lah yang balut dengan daun pisang kan. Ni apa yang nak bakar ni? Ada berapa pokok? 1 2 3 4 pokok, 5 pokok ni. Musim kemarau dia akan berbunga. Ni tak banyak lah bunga dia kan. Musim kemarau dia akan berbunga, dia akan luruh. Kalau kat kampung ni makcik-makcik ni lepas suka kutip ni jemur kering apa buat jana aku tak tahu lah. Aku tahu makan je kuih lopes tu. Apa yang nak bakar ni? Ni pokok ni mati ni apa pekak ni? Ni kan tu. Assalamualaikum geng. Selamat petang. Petang ni biasa aku repeat lagi kat Pulau Jerjak ni. Hari tu ada ong sikit lah, dapat 3 ekor kan. Aku main hari tu dengan brother Aceh tu, dia Pagasak tu kan. Kali ni aku tak main seorang lah. Aku bawa sipu aku kali ni. Ni Syarul. Mau duk sipu. First time man turun ni lah, Bertolution lah. Bertolution first time. Apa ni? Tengok. Aku dengar cerita hati hang kata target kau main ingat tadi? Target siakap sak-sak. Target sak ah. Belah kilo lah. Tapi tengok guys, tengok guys. Ada bukan? Dia bagi hadiah guys. Tu, Keliling dari guys. situ, dari ujung sana sampai dia berhenti sini putih. Dia sambung sana sampai ujung sana geng. Kami tak mengayak, kami nak tunggu tarik buka je. Tengok owner dia belah, kami tarik buka tu. Okay, tak ambil siap kami tarik sikit tengok. Tu rapat tu kan, rapat je. Tapi tak apalah. Depa ni satgi depa tarik kot. Sebab kami pun tak kalut ingat pun kami duduk sampai pagi esok kan, tidur sini. Tapi itulah kalau dia tak tarik malam ni kami tarik dulu lah. Okay geng, kita try sitak-sitak barang dulu. Tapi ada ruang lagi lah nak baling hujung-hujung sana pun boleh baling. Sana tak ada pelampung, dia sampai situ je pelampung pukat. Dia lepas tu start batu tu. Sini kosong kan ni. Okay geng, aku pelampung lah, main sini pelampung lah. Apa-apa pun kita try tengok, kasih pecah. Tu pelampung tu sampai rapat sini ni. Udang macam tak zargah ya. Macam mandam udang pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Syarul kata dia tempat lapang. Dia kata dia lupa nak buat kursi dia. Ada kursi sedap sikit dia kata. Tapi tak apa, ni kita jumpa kursi. Ini kursi oi. Okey ni. Clear apa ni? Kering elok ah. Janganlah baling sangat dekat dengan buka tu sangat. Lagilah tunggu tuan dia tak main kan malam ni kita tarik lah. Awal lagi. Jangan nak tarik main lah. Geng.
Dah nak maghrib lah, tapi kami masih kumpau lagi. Pak Long ni pun tak main kat air, buka dia. Tapi dia dah hujung sana tu. Malam ni dia main kat kot. Aku baling dua lu Lampung. Ya lu kalau dia makan tu baru kita beli pasang tiga rod kan. Tapi kalau dia makan tu kadang-kadang memang tak sempat lah. Kalau banyak-banyak rod kita nak jaga kan. Dua okey lah, dua. Oh, sipu kita masih kumpau lagi. Duduk casting udang hidup tadi. Yang kita main tengah malam dapat ni kan. Sekarang ni pukul berapa? Pukul 9 ni kot. Kumpau lagi ni. Selagi depan tak angkat muka tu, depan tipis sikit lah. Jangan ayak lu buat Maggi. Okay, depan ni tarik muka. Angkut ya. Ada abang? Ada no. Dia tak main tepi kau no. Apa dia? Dia tak main tepi kau no. Jangan nak mati. Wah, tadi. Oh, dah. Ya, kita yang naik. Head. Ha? Tapi ujung batu tu ah tekoi eh. Dia duduk main ni ya? Ha? Dia duduk main mengai ni ya. Ha, biasa. Dia batu ni dah kayak batu. Ah, tapi betul tak payah pasang loh. Saya kat masuk ah. Dah agak kapal. Tak apa, kami mengai syok-syok ah. Kadang-kadang kita faham juga. Ah, kita pun faham ke orang pernah buka mencari rezeki kan. Hari biasa pula memang. Tadi duk casting tu. Ada masa tak apa. Tadi hanyut ada ke? Oh, hanyut ke tadi ah? Besar? Dia no. Ada bos ni. Kan. Tak over supply. Ha. Oh geng, sekarang dah pagi dah ni. Tak nak kata geng. Dari malam tadi yo. Dari petang hari ni kami main. Aku ni tak ada sambaran apa-apa. Satu sambaran pun tak ada lagi. Kita tengok pagi ni macam mana. Tak makan kita balik awal. Tension. Oh, tak tempat ni kan baling tak makan tak. Batu. Pegang batu ni. Tak tempat baling tak makan tak jangan tu.
ada yang ambil. Pelampung tenggelam. Alhamdulillah. Woi, Sipu. Woi. Woi. Woi, saya kat besar. Ambil grip. Ambil grip. Gini. Tolak. Alhamdulillah, Tipu. Alhamdulillah. Dari petang Tipu sampai malam. Kasih pan, Tipu. Aduh. Lega. Tak apa, telefon tak lah time ni. Potong betul lah. Nak kat doa ni. Hai. Saya tengok ni tak pengkat doa. Ini betul dah. Hai Pia, anak aku telefon. Ni tengok ikan ni. Tengok ikan yang baru dapat. Oh, ikan tu. Roh tak ada nak tu habis. Tu ikan tu. Saya telefon balik Kawan ya roh tak ada masuk habis. Hui. Hantar lah mula tu aku nak duduk baju ayak tu, aku nak jarang ayak. Aku tengok dia jauh pelampung hilang. Pelampung duduk situ, tiba-tiba timbul sini. Lepas tu dia tenggelam ke kepala terus Cipu. Mantap tu. Tu buka tu. Tengah gamak aku. 4 kilo dah orang. Lebih. Tahu 4 kilo dah ni. Oi berat. Oi, lebih apa? Lebih. Main pegang tengok. Alhamdulillah guys. Tunggu dari petang tak makan langsung. Bila kau lompat. Dari petang tak makan langsung. Dia main ayak ni macam ni. Kena ayak lagi. Rezeki. Tu yang kata rezeki tu dari malam. Ni. Aku nak abang hampa ni geng. Tu depan tu pukat tu. Pukat tu situ tu. Semua pukat tu sampai ujung sana. Petang mari kami main pukat ujung ni sampai sana. Ni dia dah angkat dah. Tinggal yang ni je ni pukat ni. Tu kata rezeki geng. Tu kita kata aku pun orang main tahan pukat malam aku tak kata apa pun, tak maki-maki dia apa pun. Ni yang kata rezeki ni. Rezeki. Ada apa sah? Loceng aku letak tak bunyi pun loceng. Dia makan sikit tak. Kalau ingat ada balai tu terbang rot aku. Ya, hang tengok marot aku noh. Aku nak bersantai-santai tak, nak relax selalu tidur tu. Aku bengoi dah tadi. Tu. Tengok tak ikut. Ni masa tu aku cari ikan dah ni. Bayar sini aku main hari tu lah kapak duk sini dia. Aku duduk sebelah ni, hujan satu.
Bawah ni ada 2-3 ekor nak gapak. Banyak dah gapak ni. Bahaya. Tekok lagi guys. Tekok lagi. Aku nampak kampung dari jauh. Grip lah grip. Alamak, masuk batu. Ada lagi kan ni, ada lagi. Dia masuk batu. MJ wah ni ke? Dah. Masuk batu pula. Macam ni. Dah timbul, dah naik tadi. Dah selam balik masuk batu. Tengok dah dalam. Tolu, suara kilo. Oh, sangkut dengan tali. Mak dikira. Takut dalam pokok tadi. Malah tadi. Aduh, sayang. Tapi tak apa, dapat pelampung balik. Kaki yang kena batu. Boleh aku nak suruh tangan pun tak boleh kak. Jauh je. Oi, besar oi, terangkat roh. Macam tu. Sebab dia tajam. Tajam sekali ni mampu. Okay geng, tadi lucut dia sangkut dekat apa ni malam tadi pelampung aku sangkut. Aku tarik tak keluar putih kan. Lepas tu tadi dia balas sekali tadi aku duduk kat sini tadi. Aku pantau dari jauh lah. Tengok tenggelam lari lebih terus ya. Dah lawan sah sangkut pula. Dia sangkut pelampung yang putih malam tadi tu. Kasar lah tu kan. Saya buat apa turun lucut lah. Ni aku pantau dari jauh ni. Sana gambar main silau. Silau panas tak panas sangat. Tapi dia silau matahari tu. Silau matahari dia sikit mata. Duduk dari jauh lah tengok. Syarul duduk main jig tu. Pelampung tenggelam lagi ya. Pelampung tenggelam lagi. Sangkut ke apa? Oh, dia balai lagi weh. Hilang lampu kau tadi, timbul depan ni pula. Ni tak tenggelam dah. Ada lagi tak tahu lah.
Habis kot. Dia tak kejam tu, dia orang main ke depan. Weh, dah. Ada lagi. Dia orang main ke depan. Weh, hang tolong garau ni, cepat. Ni, yang ni garau. Belit tali nanti. Dah belit dah. Garau sekali. Okey, dah. Mata kayak bahaya aku. Dah. Biar. Ambil grip. Lek dah. Sini, dekat. Jangan tali. Kasih masuk. Alhamdulillah. Kasih punch. Mantap. Ini anggaran 3 kilo lebih. Dah noh. Ada 2 kilo kat 3 kilo. Dia buat main depan dah, dia tak belah tak weh. Duduk batu tu duduk. Oi, lebih kurangnya tadi ni. Tak kita ambil yang tadi tengok noh. Oh dia, yang tadi besar lagi. Yang tadi besar lagi. Besar sikit je. Mantap. Alhamdulillah rezeki. Oh, dekat sikit je. Fight shot. Okay geng, tadi kau abang apa buka sini dia tak tarik lagi kan. Tu saya kat besar tu lompat dekat ni. Dekat dia punya pelampung tu. Ada ikan. Aku dah nampak dia tadi. Tapi tu besar. Aku nampak kat sana. Dia cucuk naik tak besar sangat. Kat sini lompat besar. Dia sangkut dah. Dia sangkut tu noh. Okay geng, kami pun nak gerak balik lah. 9 lebih kat 9 kat pukul 10 dah. Kemai belakang. Hari ni pemai lagi lah kabut lagi. Hidup ni. Tak celuh hitung ni. Tak celuh hitung.